Walau seiring aku mencari tadi tak nak pergi sini. Tapi pergi sini. Ni bawa pergi sini. Apa ni? Degil. Tengok ni. Ui. Apa? Ui, laju awet ni. Aku tak boleh kejar dia. Belum lagi. Belum. Dia dekat. Tapi jauh. Woi, makin laju. Gila. Woi, makin laju dia plus. Woi. Okey, jogging bang, jogging. Ya, ye. Woi, laju motor skuter dia. Ini mesti dah pakai toyol ni. Ini bukan setakat toyol lah dia dalam motor ni. Macam-macam hantu, kuntilanak, pocong semua ada. Seram ni. What? Tapi itu terang aku cakap lah, skuter memang laju. Okay. Alah, buat dia laju. Aku dah puas dah buat laju motor ni. Boleh dikatakan yang 4 ni aku pernah bawa dalam 200. Itu pun selepas aku buat tuning motor ni. Jadi yang 4 dia boleh pergi dalam 200. Dia pergi dalam 200. Bayangkanlah kalau dah gear 4 dah boleh pergi 200, kalau gear 5 boleh pergi berapa ratus. Tapi aku malas nak speed sangat sebab motor ni dia hanya boleh bawa santai-santai, laju-laju, bawa biasa-biasa je. Buat speeder. Jadi cukuplah sekadar itu sahaja. Nani? Oh, tengok. Motor Honda Petak pun laju tau ah. Laju motor ya, kau bayangkan lah. Laju sangat.